Assalamualaikum guys. So hari ni kita nak pergi makan dekat bungkus satu kat Kubang So jom guys, kita pergi makan nasi belauk. Lepas tu nak pergi cari pulut bakar. Alright. Bandar Kubang pagi orang nak pergi kerja. Kita je nak kerja. Guys, so pukul 1 kat depan USN Kubang Krian, SUSN. Jadi dalam depan sikit je. Okay. Mana dah? Depan. Satu tu depan. Ni depan kampus kesihatan Universiti Sains Malaysia Kubang Krian. Ni bungkus satu. Okay. Restoran nasi Arab nombor 4 dunia. Dia tak ada nombor 1, 2, 3 dan nombor 4. Aduh. Parking kena cari sendiri. Parking Sebelah ni. sini boleh? Oh tak, dia ada besi tu. Tunggu besi tu. Tu sebelah ni. Aku tak boleh. Jangan motor. Lah, motor. Sini boleh ada celah ni. Sini celah ni boleh tak? Celah tu boleh. Ni guys, bungkus satu. Ni sebab dia tak dapat ori kot tak. Sebab tu lemak. Mata 3. Mantap guys, mantap. Mantap. Ni tak tahu bagaimana benda. Ni bungkus satu. Oh ni ada pulut bagi dia banyak guys. Oh, caramel tu. Ui. Nasi ayam ada, nasi pomok ada. Kamu dah buka pagi tak ambil dah? Ambil ya? Ambil asal? Macam tu. Ya, ayam apa? Air kosong. Air kosong ni 4. Oh, macam-macam ada sini. Macam-macam ada. Obat tiket pun ada. Kena ambil yang pulut pagi. Ni ada pulut pagi. Ada nyong. Lemak daun mas. Wow. Dia asli lah sini tu. Sini baru. Sini Min. Sini bau lipat. Silau. Tak apa, lindu. Sama guys, bungkus satu. Belakang. Alright.
Sekejap kita tunggu makanan, okey. Guys, dah makan dah dekat Bungkus 1. Mantap. Cumanya kalau kau nak makan kat sini kan, roti titap dia tak sesedap dekat kopitiam kita. Kalau korang nak makan, kalau nak makan roti titap, pergi kopitiam kita. Kopitiam kita memang sedap roti titap dia. Best kat Ibu Jari. Sini kurang sikit roti titap dia, tapi Sejuk. aku tak makan hari ni roti titap sebab dah makan dah hari tu dah bagilah. Sebab roti dia macam sejuk. Kalau untuk Sejuk lah, sejuk sengit. kalau kopitiam kita, dia roti dia panas lagi. Dia bakar elok kan. Yalah, overall okey. Kita orang makan tadi nasi ayam cobek. Sedap. So kita nak pergi cari ni pula. Pulut bakar dekat apa? Wansari pulut bakar. So jom kita tengok sana, okey. Cari roti bakar di SUSM Kubang Krian. Nampak? Hospital Pakar USM. Macam kita tengok lagu tu. Naik ke belakang dia. Biar. Okay. Guys, roti bakar jalanan guys. Dekat dengan Econ Safe Kubang Krian. Sedap guys. Belakang Econ Safe. Sedap. Selalu beli roti bakar kat sini. Dia boleh campur coklat dengan peanut, mentega, kaya, semualah ada. Roti bakar dia. Sedap kan kat sini. Nampak roti bakar jalanan. Ni Econ Safe. Ni guys, roti dia. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Roti dia, roti bakar. Macam ni lah lebih kurang. Sedap guys. Tu dalam dia ada dia ni peanut dengan coklat. Susah lah nak tunjuk. Makan dululah guys. Bye. Ya guys. Sefilat Kelantan. Jom zikir. Subhanallah. Macam dia tak tu muncul lah. Boleh bagi lah ni buah kerja sabah sore buat. Dulu sekali kerja sore buat. Gaji sepatulur ya. Guys. Burger grill anak muda. Ayam penyet di pinggir. Tu Wansari Pulut. Jom, kita dah sampai kat Wansari Pulut. Dekat Maras. BP Wansari Pulut. Kita nak cari ni pulut bakar. Pulut bakar bulat kosong. Ni ke apa dia? Ni seruni daging. Tapek. Pulut sambal udang. Enggak sipik. Ni ke apa? Sekaya labu. Saya pulut, kosong pulut. Sekaya pulut. Sekaya kosong. Ni ke apa? Pulut itinya. Pulut itinya. Saya nak ni roti bakar. Roti bakar ada pulut bakar kosong. Pulut lepas dah hak banyak. Boleh acak pulut bakar kosong. Berapa sah? 2 masing? Oh ya tu. Berapa? 5. Pak cukup. Mana lagi? Kedai dia dekat ni lah, zon serunding. Sini banyak sini, kawasan ni banyak jual serunding. Dekat ni depan Public Gold Ar-Rahman. Ni jalan kubur Maras. Kubur Maras. Sedap guys. Wansari Pulut. Ni nombor telefon kalau korang WhatsApp.
Lama dah cari pulut bakar. Jumpa juga. Alhamdulillah. Dia ada satu lagi tempat yang famous pulut bakar dekat pasar Gok Kapur kan. Tapi dia buka pukul 2 petang rasanya. Ni tak apalah, kita beli dekat sini je, senang. Parking kat tepi jalan je. Okay guys, so itu je. Ni kita balik rumah. Lepas tu kita nak aku nak pergi jeli pula, rumah makcik, makan durian. Okay, bye.